Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Wassalatu alamin. wassalamu ala Wassalatu asyrafil wassalamu ala anbiya'i wal asyrafil mursalin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ila ruhi jami'il awliya'i wa syuhada'i was salihin wal a'immatir rasyidin thumma ila ruhi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in thumma ila ruhi amwatil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Haji Tusrin bin Jawanti, Pengurusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Yang berhormat Datuk Haji Mat Rafiki bin Datuk
Kiai Haji Samsudin, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang dihormati Yang Berhormat Datuk Abdul Latif bin Haji Bandi, Penasihat Kehormat NGO Daerah Mersing, yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Mak Radi bin Roslan, Pengetua Ma'had Johor, yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Haji Musa bin Omar, Pegawai Atas Pendidikan Mesir, yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Arif bin Abdul Kadir, Ketua Pentadbir Pusat Tahfiz Al-Khairiyah Mersing, barisan kepimpinan anak-anak pelajar-pelajar di 4 buah negara, di Turki, Tunisia, Mesir dan juga Jordan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita bersama-sama merentas benua dalam program selawat menghadapi atau menangani COVID-19 di negeri Johor ini. Alhamdulillah, majlis mengucap mengalu-alukan akan kehadiran kebersamaan Yang Berhormat Haji Tosri Miljawanti yang dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini dalam program selawat bersama dengan anak-anak kita yang berada di luar negara. Jadi semoga majlis kita pada malam ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ia menjadi asbab kepada jauhnya kita, khususnya penduduk-penduduk rakyat negeri Johor, jauh daripada penyakit COVID dan juga segala bala bencana. Untuk kita meneruskan majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mendengar sedikit tausiah daripada Al-Fadil Ustaz Arif bin Abdul Kadir, Ketua Pentadbir Pusat Tahfiz Al-Khairiyah Mersing. Dengan itu, majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Tausiah kan, ceramah. Tausiah. Macam ceramah lah. Ceramah atau macam tazkirah gitu lah ya. Ditutup lah. Yang dengar mana yang nak bercakap je lah. Pada malam ini kita teruskan dengan bacaan selawat yang akan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Haji Mak Rafiqi bin Datuk Kiai Samsudin. Okey, Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq antal khairul fatihin, amma ba'du. Terima kasih kepada yang berusaha pengurusi majlis kita pada malam ni, Dr. Hidris bin Syahri. Seterusnya Yang Berhormat pengurusi Majlis Agama, pengurusi Jabatan Kuasa Ahli Islam di Johor, Dr. Tosri Miljawanti. Seterusnya Yang Berhormat Datuk Tuan Haji Rufiki, Datuk Kiai Haji Samsudin, Pengarah Jabatan Agama Islam Johor. Tak lupa sahabat kita Tuan Haji Musa bin Omar, Pegawai Atas Pelajar Jordan Mesir. Seterusnya tak lupa juga sahabat di Mersing, maaf terlewat, Datuk Haji Abdul Latif bin Haji Bandi, merupakan peserta hormat NGO Mersing, dan juga seluruh hadirin muslimin dan muslimat dan anak-anak pelajar yang bersama-sama kita pada malam ini. Alhamdulillah. Pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas keizinan dapat kita bersama di dalam majlis selawat
dari malam ke malam dan juga munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita melazimi dan sentiasa memanjatkan selawat dan salam kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ianya merasakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita dengan menyuruh kita ni, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, iaitu untuk kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana kita berhadapan dengan pandemik COVID yang bukan setakat di Malaysia, bahkan satu dunia, maka di situ kita memerlukan doa, memerlukan di situ bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mungkin segala wabak dan bencana yakni berlaku kerosakan atas muka bumi di lautan daratan akibat daripada kerja dan juga usaha-usaha manusia buat. Justru itu perlu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan, memohon rahmat dan juga memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan. Di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila para sahabat berada dalam keadaan mereka sedar mereka buat dosa, buat kesilapan atau melakukan kesalahan-kesalahan yang tak disengajakan dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan mereka ini datang cari Ar-Rasul. Mereka cari Ar-Rasul sebagaimana firman Allah pada surah An-Nisa ayat ke-64, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaba rahimah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika sekiranya, kata Allah, kalaulah bila mana mereka itu zalamu anfusahum, melakukan kezaliman, tersilap, salah, dosa dan sebagainya, mereka datang, kata ja'uka, mereka datang kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka di situ fastaghfirullah, di samping Ar-Rasul itu mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sama-sama juga minta kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul. Rasulullah juga tolong mintakan keampunan kepada Allah untuk mereka, dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, la wajadullaha tawwabar rahim. Maka mereka akan dapat Allah tu Maha bertaubat lagi Maha mengasihi dan menyayangi. Itu di zaman Ar-Rasul, dan keadaan radhiyallahu anhum, mereka tu dapat keredaan Allah, pun mereka mendekati Ar-Rasul, mendampingi Ar-Rasul. Kita dalam keadaan Ar-Rasul dah wafat 1400 tahun yang lepas. Maka nak kita pergi kepada Ar-Rasul, sudah tentu tidak. Dalam keadaan Ar-Rasul dah pun wafat. Dan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di sana hubungan kita dengan Ar-Rasul, segi keimanannya. Dan nak mendekatkan Ar-Rasul, nak mendekatkan diri pada Rasulullah itu, maka dengan kita selain daripada keimanan yang sudah pasti trust utamanya, kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan selawat dan salam itu menandakan, membuktikan kecintaan kasih sayang kita kepada Ar-Rasul. Bila benar cinta kasih sayang kita itu kepada Ar-Rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini bila kita nak dapatkan kecintaan Allah, untuk Allah ampunkan kita, kena cinta dan kasih sayang pada Ar-Rasul. Maka cinta dan kasih sayang pada Ar-Rasul itu diterjemahkan dengan kita mengajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan umat sentiasa berselawat dan salam pada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat dan salam pada Ar-Rasul itu, kata Umar radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dan kita azkarnya, menyatakan bahawa doa-doa kita, inna doa mauqufun, doa kamu, kata Umar, mauquf, duduk tertahan, terhenti doa itu, bainas samai wal ardi, tertahan, tergantung antara langit dan bumi. Sehinggalah kata Umar radhiyallahu anhu, la yas'ud anhu syai', mana doa tu tak naik ke mana, berkata Umar, mauquf, terhenti antara langit dan bumi. Hatta sehinggalah, kata Umar radhiyallahu an, kamu tusalli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga kamu berselawat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat kepada Ar-Rasul
yang kita panjatkan doa kita di dalam munajat kita dan majlis umpama ini menjadi asbab untuk doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa itu mendapat dimakbulkan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala segera menghilangkan segala wabak, bencana, penyakit, kesusahan dan sebagainya. Justru itu bukan sekadar dalam majlis ini, tetapi juga untuk kita terus melazimi diri kita dengan memanjatkan selawat dan salam pada Ar-Rasul, kerana manusia yang dekat nanti dengan Ar-Rasul di akhirat kelak yang paling banyak selawat dan salam yang kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan majlis yang kita anjurkan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan salam kita kepada Ar-Rasul seperti mana dinyatakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Ar-Rasul SAW, "Amin ahadin yusallim alayya ila raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Siapa pun juga, tak kira lah yang ada di timur, di barat, hatta kita di Malaysia ke, bahkan anak-anak kita yang dekat dengan tanah Arab itu, berada di Jordan, berada di Turki, berada di Tunisia, yang berada juga di Mesir, maka siapa pun di mana pun juga bila berselawat dan salam pada Ar-Rasul, maka kata Ar-Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan ruh aku hatta arudda, sehinggalah aku akan membalas, aku akan menjawab salam yang diucapkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Ar-Rasul sering sekali mendapat iaitu perkhabaran dari malaikat, ini salam daripada sekian, salam daripada orang ini, salam daripada kumpulan ini, salam daripada manusia-manusia ini ataupun insan-insan ini, mudah-mudahan dengan nama kita yang selalu disebut oleh para malaikat dengan membawa salam kepada Ar-Rasul SAW, maka kita mendapat syafaat Ar-Rasul SAW bila mana kita semua kembali nanti ke akhirat untuk bersama-sama dengan kekasih kita. Sebab kata Ar-Rasul, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti di akhirat akan dihimpunkan sekali, ditempatkan sekali dengan siapa yang kamu cinta dekat dunia ini. Maka kita, mudah-mudahan kita mengharapkan selawat dan salam kita dan juga munajat kita membuktikan kecintaan kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi asbab doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberikan syafaat Ar-Rasul untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Arif bin Abdul Kadir di atas tausiah itu tadi. Marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga majlis kita pada malam ini akan diberkati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala doa kita akan diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita seluruhnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hajat kita, harapan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi memulakan majlis bacaan selawat kita pada malam ini, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Mat Rafiqi bin Datuk Kiai Samsudin untuk mengetuai bacaan selawat. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة
كاملة وسلم سلما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami mahasiswa Akademi Islam Başakşehir di Istanbul, Turki. InsyaAllah hari ini kami akan selawat tafrijah bersempena program selawat merentas benua. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita beroleh keberkatan dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. لا إله إلا الله. اللهم صل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faiz Rafiuddin bin Kamaluddin, selaku Yang di-Pertua Badan Kebajikan Pelajar-Pelajar Johor di Mesir bagi sesi 2020-2021. Untuk pengenalan, Badan Kebajikan Pelajar-Pelajar Johor di Mesir merupakan salah satu badan kebajikan induk yang berasas pada tahun 1970. Itu saja. Wallahu a'lam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju وتنال به غرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام
بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا كثير الملام لا تلومنا دعنا يا كثير الملام لا تلومنا دعنا نحن أهل الغرام كل معنا نحن أهل الغرام كل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين إنادك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك السلطان إبراهيم ibni almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Johor Darut Ta'zim. Allahumma ya zal judi wal rahmah. Kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Raja Zahri Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah Pemaisuri Johor, kepada Tengku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Mustamam, putera-putera dan isterinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allah miyazal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungilah apalah kiranya akan rakyat dan negeri ini. Semoga berada dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan damai, hidup tentram dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Allahumma antal azizul jalil, sesungguhnya kami pada malam ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadapmu ya Allah atas kurniaanmu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim, sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkatilah pertemuan kami ini, berkatilah jua usaha-usaha kami, ilhamkan dalam pemikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kepahaman yang benar. Satukan hati-hati kami, eratkan silaturahmi di kalangan kami, padukan tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allah majal jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'i tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yasba'una saqiya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Semoga segala doa dan juga segala harapan kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah taala makbulkan, akan Allah taala terima. Semoga segala usaha-usaha yang kita lakukan, bermunajat, berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sepanjang waktu-waktu kebelakangan ini, Allah dengar dan Allah terima
semoga apa yang kita lakukan ini sebagai usaha kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berhormat datuk-datuk serta muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengar sedikit ucapan daripada anak-anak kita daripada Turki, daripada Jordan, daripada Mesir dan juga daripada Tunisia dalam ucapan mereka khas dalam program berselawat merentas benua menangani COVID-19. Dipersilakan wakil pelajar daripada pelajar Turki untuk memberikan sedikit ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia, yang berhormat Tuan Tosrin bin Jarvanti selaku pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Negeri Johor, yang saya kasihi Datuk Haji Mat Rafiki bin Kiai A. Samsudin selaku pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Ustaz Mat Radi bin Roslan, Pengetua Ma'had Johor, dan juga yang dikasihi Datuk Latif bin Bandi selaku penasihat kehormat NGO Mersing, pelajar-pelajar di Mesir, di Tunisia, Jordan serta muslimin muslimat yang sedang menonton majlis selawat dan munajat merentas benua. Alhamdulillah, kami daripada pelajar-pelajar di Turki ingin mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan dan kurnianya dapat kita melaksanakan atau menjalankan selawat dan munajat ini dengan satu sebabnya untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita beroleh sentiasa syafaat dan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami juga ingin memohon kepada semua rakyat Malaysia untuk mendoakan, sentiasa mendoakan kesejahteraan kami, pelajar-pelajar di luar negara, di Turki, Mesir dan selain-lainnya, sentiasa sihat dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Dan kami juga di sini sentiasa mendoakan rakyat-rakyat Malaysia sentiasa sihat dan berada di dalam inayah dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dijemput pelajar-pelajar di Mesir untuk memberikan ucapan. Dipersilakan Ustaz Faiz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berhormat Tuan Tosrin bin Jarvanti, pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam. Seterusnya yang dihormati Datuk Haji Muhammad Rafiki bin Datuk Haji Samsudin selaku pengarah Jabatan Agama Islam Johor. Seterusnya yang dihormati Tuan Haji Muhammad Mat Razi bin Mat Amin selaku pegawai daerah Mersing. Seterusnya yang dihormati juga Datuk Latif bin Bandi selaku penasihat kehormat NGO Mersing, dan seterusnya Ustaz Mat Radi bin Roslan selaku mudir Ma'had Johor, dan yang dihormati juga pada Ustaz Walid kita, Ustaz Musa bin Haji Omar, dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, kita pada malam ini di waktu Malaysia malam lah. Kalau di Mesir pukul petang. Alhamdulillah, kita baru je lepas berselawat bersama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan semoga kita doakan dengan keberkatan selawat ini Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengangkat wabak ini di negara, khususnya di Malaysia dan umumnya di seluruh bumi, di seluruh negara lah. Jadi kami di sini pelajar-pelajar Johor di Mesir memohon doa daripada antum untuk supaya kami di sini dipermudahkan dalam belajar dan dimudahkan segala urusan insya-Allah. Jadi itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput wakil pelajar daripada Persatuan Pelajar Johor di Jordan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati YB Tuan Haji Tosin bin Darbanti, Persekutuan Agama Islam Negeri Johor, Datuk Haji Ahmad Rafiqi bin K. Haji Samsudin, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Datuk Abdul Latif bin Mandi, dan walid kita Ustaz Haji Musa bin Omar, serta Pengetua Mahat Johor Ustaz Haji Radi, dan rakan-rakan seperjuangan yang berada di negara-negara lain, insya-Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana waktu ini kita dapat meneruskan lagi kehidupan seharian kita. Kita lepas baru sahaja berselawat bersama-sama bermunajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima munajat kita dan selawat kita ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga Allah mengangkat wabak ini daripada kita. Mudah-mudahan kita semua sihat, sejahtera. Dan saya juga ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Jabatan Islam Negeri Johor serta Majlis Agama Islam Negeri Johor yang banyak membantu kami pelajar di luar negara ini untuk meneruskan kehidupan dan meneruskan pengajian. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas baiknya, insya-Allah. Doakanlah kami yang berada di sini, mudah-mudahan kami semua sihat dan dapat meneruskan pengajian dengan baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wakil pelajar yang dipertua pelajar di Jordan. Dan untuk makluman semuanya, wakil pelajar kita daripada Tunisia tidak dapat bersama-sama disebabkan line di sana tidak berapa baik. Dan majlis kita diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Mak Rafiqi bin Datuk A.K. Samsudin untuk memberikan sedikit ucapannya. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha saudara pengacara majlis yang saya hormati lagi dikasihi Tuan Haji Tosin bin Darbanti, Pengurusi Jabatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Sahabat saya yang berbahagia Datuk Haji Latif bin Bandi, Penasihat Badan-Badan NGO Daerah Mersing. Sahabat saya Ustaz Musa bin Omar, Pegawai Akasi di Mesir. Sahabat saya Ustaz Razi Roslan, Pengetua Mahat Johor. Yang saya sayangi mahasiswa-mahasiswa dari negara Mesir, Turki, Jordan dan Tunisia. Apa khabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah SWT kepada malam yang berbahagia ini kita sama-sama dapat bersama dalam majlis selawat dan bermunajat merentas benua dengan mahasiswa daripada negara Turki, Mesir, Jordan dan Tunisia. Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak pengatur Pertubuhan Hajah Mesing kerana dapat mengaturkan
pertemuan kita pada malam ini yang saya rasa sangat besar maknanya dan artinya kepada kami sebagai satu cara untuk kita menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak kita yang berada di luar negara. Inilah di antara satu program yang boleh merapatkan suatu rahim antara pentadbiran Agama Islam Negeri Johor dengan pelajar, kerana pada jangkaannya kita menjangkakan kita akan membuat lawatan ke luar negara untuk ziarah anak-anak kita di luar negara bersama dengan YB. Tetapi kerana pandemik 19 ini kita terpaksa tangguhkan. InsyaAllah mudah-mudahan sekiranya pandemik ini reda, kita akan ziarah anak-anak kita ke Mesir, Jordan dan sebagainya bersama dengan YB untuk kita sekali lagi bersama selawat di negara tersebut insyaAllah. Malam ini yang hostnya ialah Pertubuhan Hariah Mesir. InsyaAllah nanti kalau kita ke negara Mesir dan Jordan dan sebagainya, kita sama-sama berselawat dan munajat untuk kita teruskan ibadat kita kepada Allah SWT insyaAllah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada YB kita yang dapat melapangkan masa, kerana kita faham sangat YB kita ini terlalu sibuk dengan tugas-tugas sebagai exco dan sebagainya. Alhamdulillah pada malam ini beliau dapat bersama-sama kita, dan inilah di antara bukti bahawa beliau adalah seorang pemimpin yang sangat prihatin kepada pelajar-pelajar kita di luar negara. Walaupun kita jauh beribu batu, tetapi sebenarnya hati kita adalah sangat dekat dengan anak kita yang kita kasihi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya selawat dan munajat kita pada malam ini, mudah-mudahan yang pertama Allah terima doa kita bagi menyembuhkan saudara kita yang diuji Allah SWT dengan COVID-19. Mudah-mudahan akan terus sembuh dan sehat sejahtera. Yang kedua, mudah-mudahan dengan doa dan selawat, mudah-mudahan Allah akan memberikan kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan di negara kita yang tidak jemu-jemu untuk memastikan supaya pandemik COVID-19 akan dapat segera berakhir di negara kita. Dan mudah-mudahan akhirnya dengan berkat syafaat, munajat dan selawat ini, mudah-mudahan pandemik 19 ini akan diangkat Allah SWT daripada bumi Johor dan Malaysia dan dunia insyaAllah. Pada malam ini untuk pengetahuan YB, saya diminta untuk memaklumkan kepada YB dan semua hadirin pada malam ini. Sebenarnya dalam tempoh seminggu ini pihak penganjur Pertubuhan Hariah Mesir ini telah mewujudkan satu tabung khas bantuan kepada para pelajar kita di luar negara dalam suasana pandemik 19 ini. Jadi insyaAllah nanti ini dia jumlah yang terkumpul dalam seminggu adalah sebanyak RM11,000, dan insyaAllah nanti pihak penganjur akan menyerahkan kepada YB dan YB akan serahkan kepada Ustaz Musa sebagai simbolik penyerahan bantuan ini kepada para pelajar kita. Dan kutipan ini akan berterusan. InsyaAllah ini adalah pusingan yang pertama. InsyaAllah saya mencadangkan supaya pertemuan ini akan kita buat setidak-tidaknya sebulan sekali. Kita berselawat dengan anak kita di luar negara. Kalau kita sebelum ini kita berselawat seminggu sekali. Hari Rabu malam Khamis, setiap minggu kita berselawat dengan NGO dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita dapat berkesempatan untuk kita berselawat dan munajat dengan anak kita yang berada di luar negara insya-Allah. Jadi akhirnya saya terima kasih tahniah kepada Pak Penganjur. Terima kasih banyak kepada YB dapat bersama-sama kita pada malam ini yang menjadi suntikan semangat bagi kami dan para pelajar kita di luar negara, dan sama-samalah kita menjaga SOP supaya kita akan terus terpelihara insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja, dan insya-Allah lepas ini kita akan mendengar amanat daripada YB. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Mak Rafiki bin Datuk Ikaim Samsudin, Pengarah Jabatan Agama Islam Johor, di atas ucapan itu tadi. Oleh itu, marilah sama-sama kita mendengarkan ucapan dan amanat daripada ayahanda kita Yang Berhormat Haji Tusrain bin Javanti, Pengerusi Jabatan Kuasa Haiwan Agama Islam Negeri Johor, dan seterusnya menyampaikan simbolik sumbangan
untuk anak-anak kita, anak-anak Johor di luar negara, kepada pegawai atas pendidikan di Mesir. Majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bahagia saudara doktor pengacara majlis, sahabat saya Yang Muhammad Datuk Haji Muhammad Rafiqi bin Datuk Haji Kai Samsudin, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, sahabat lama saya yang bahagia Yang Muhammad Datuk Latif Bandi, Penasihat NGO Daerah Mersing, yang bahagia Ustaz Haji Musa, Pegawai Atas Pelajaran Johor di Mesir, yang bahagia Pengetua Mahat Johor, yang bahagia Ustaz-Ustaz daripada Pertubuhan Hairah Mersing, pemimpin-pemimpin Pertubuhan Hairah Mersing, anak anda saya yang berada di Turki, di Tunisia, di Mesir dan di Jordan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam apa yang dipanggil majlis kita bermunajat, berselawat merentas benua. Dan saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana majlis pada malam ini mencapai matlamat kita untuk merapatkan perhubungan kita antara pelajar-pelajar, anak-anak anda kita yang di luar negara bersama-sama dengan kita, pemimpin-pemimpin kita di peringkat negeri. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak Jawatankuasa Penganjur yang telah menganjurkan majlis ini. Yang Muhammad Datuk-Datuk, Yang Muhammad anak anda di luar negara, bagi meneruskan kesinambungan program ini, saya akan meminta Yang Muhammad Datuk Haji Rafiqi untuk memastikan bahawa program kita ini dijadikan satu program tetap setiap bulan. Maka boleh diaturkan kemungkinan minggu pertama atau minggu kedua tiap-tiap bulan kita terus menganjurkan majlis ini, dan insya-Allah saya akan berusaha membawa Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Johor Datuk Haji Muhammad Asni dalam program bulan kita yang pertama pada bulan hadapan, insya-Allah, mudah-mudahan. Anak anda yang berada di seberang lautan, cabaran kita pada hari ini bukanlah cabaran yang begitu mudah. Selain daripada anak anda semua bertungkus lumus, memerah otak dan pemikiran untuk mencari asas sebagai salah satu daripada tujuan matlamatnya ialah menuntut ilmu, setinggi-tinggi ilmu yang boleh dalam nak menentukan masa depan anak anda semua. Dan saya beranggapan bahawa anak anda semua adalah sebagai satu generasi penggerak zaman. Satu generasi yang mungkin akan membawa perubahan kepada negeri Johor Darul Takzim. Mudah-mudahan generasi pelajar-pelajar Johor yang ada di seberang lautan ini, di mana saja mereka berada, akan lahir sebagai satu generasi penggerak zaman yang akan membawa satu misi anjakan paradigma bagi pembangunan sahasiah bagi perkembangan syiar Islam di negeri Johor pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan matlamat ini akan tercapai, dan doakanlah salah satu daripada matlamat besar kita akan menjadikan Marsah sebagai kolej Universiti Islam yang pertama di negeri Johor, insya-Allah, mudah-mudahan sudah hampir kepada matlamatnya. Saya juga berharap kepada Yang Muhammad Datuk Haji Rafiqi dan juga urustia penganjur ini, supaya pada masa akan datang dapat kita lebarkan sedikit sayap kita. Bukan setakat pelajar-pelajar kita yang berada di negara Timur Tengah, tetapi mungkin yang berada di gugusan-gugusan Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei dan mungkin Kemboja dan sebagainya dapat kita bawa masuk bersama-sama. Saya berasa sungguh terharu apabila melihat wajah anak-anak anda saya daripada Turki, Mesir, Jordan dan juga
Tunisia tadi, saya merasakan bahawa anda semua saya anggap seperti anak-anak saya. Mudah-mudahan jadikan ini sebagai iktibar dan kita berhadapan dengan peperangan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memerangi COVID-19. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kita. Mudah-mudahan seluruh umat Islam di dunia ini, di mana saja mereka berada, dijauhkan, dilindungi dari wabak COVID-19 ini. Dan marilah kita terus berdoa semoga Baitul Muqaddis dibebaskan terus daripada penjajahan kejam Israel. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada urustia pengadir ini dan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Rufiki dan juga Datuk Latif Bandi yang telah bersama-sama dengan saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah akan membukakan ruang, memudahkan perjalanan kita. Akhir kata, saya dengar ini dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim menyampaikan sumbangan kebajikan daripada penaja, iaitu Badan Khairah Mersing sebanyak RM11,000 kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Musa bin Umar atas Chief Pelajaran Johor di Mesir dengan resminya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan akidah kita, pegangan kita di Johor ini sebagai pegangan ahli sunnah wal jemaah, terus kita pertahankan, terus kita pertahankan, terus kita pertahankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jemput Ustaz Al-Fadhil Ustaz Musa Omar untuk menerima sumbangan daripada Yang Berhormat. Saya Ustaz Musa bin Omar, Daci Pendidikan di Johor, Mesir, menerima sumbangan Yang Berhormat Datuk Seri Javanti sebagai wakil pada pelajar-pelajar Johor di Turki, Jordan dan Tunisia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Tusri bin Javanti yang telah memberikan ucapan dan amanatnya dan harapannya kepada kita semua. Berkat kata-kata perangsang dan amanat daripada pemimpin kita ini, semoga majlis kita pada malam ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga seluruh yang mendengar dapat kita sampaikan, dapat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya kita di Johor saja, di Malaysia, tetapi anak-anak kita yang berada di Turki, di Tunisia, di Jordan dan juga di Mesir. Semoga Allah melindungi mereka dengan harapan Yang Berhormat Esko kita, Yang Berhormat Datuk Pengarah kita, bahawa program ini akan diadakan pada setiap bulan, akan menambahkan lagi rahmat dan menambahkan lagi kekuatan doa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya. Sekali lagi majlis pada malam ini ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih khususnya kepada Yang Berhormat Haji Tusri bin Javanti, Pengurusi Jabatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Yang Berhormat Datuk Mak Rafiki bin Datuk A.K. Samsudin, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, kepada Datuk Latif bin Haji Bandi, penasihat NGO Negeri Mersing, kepada Al-Fadhil Ustaz Musa bin Omar selaku Pegawai Atas Pendidikan, Al-Fadhil Ustaz Mak Radhi bin Roslan Pengetua Mahat Johor, dan kepada Al-Fadhil Ustaz Arif bin Abdul Qadir selaku Ketua Pentadbir Pertubuhan Al-Khairiyah Mersing, dan kepada anak-anak kita yang bersama-sama pada malam ini. Sebab rasa hati kami melihat anda, sedih rasa hati kami melihat anda, dan rindu kami juga melihat anda. Semoga anda di sana berada dalam keadaan baik, jaga diri baik-baik, jaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan masing-masing, dan yang penting pembelajaran jangan ditinggalkan. Semoga anda, kami di Malaysia semuanya, ibu bapa, masyarakat kita khususnya di Johor, sentiasa mendoakan anda juga. Begitu juga anda, doakanlah kami di Malaysia ini. Semoga Allah Ta'ala mengangkat wabak COVID-19 ini, khususnya di negeri Johor, di Malaysia secepat yang mungkin. Yang Berhormat Esko kita mengakhiri program kita pada malam ini. Marilah kita berkati
dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh pelajar kita di Mesir. Dan seterusnya akan ada video penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruhnya, kepada yang berhormat, kepada yang Pak Datuk dan seluruhnya di atas kejayaan, di atas kebersamaan kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في
السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم.